Assalamualaikum semua. Untuk perkongsian kita kali ini, kita akan sama-sama mendalami satu hadis yang memang cukup mendalam daripada himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang keempat ni, ia macam satu peta lengkap tentang perjalanan hidup kita tahu. Dari saat pertama kita wujud sampailah ke garisan penamat. Jadi, jom kita terokai sama-sama. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang besar. Pernah tak anda duduk diam-diam, termenung sekejap dan terfikir, kita ni datang dari mana sebenarnya? Dan lepas ni, kita nak ke mana? Soalan-soalan macam ni kan, ia adalah persoalan asas yang selalu sangat bermain dalam kepala kita semua. Dan jawapannya ada di sini. Hadis yang akan kita bincangkan ni akan jadi macam pemandu kita, macam GPS rohani kita lah, yang bagi kita peta dan kompas untuk faham perjalanan hidup ni dari sudut pandang Islam. Okey, dah sedia? Jom kita bedah hadis ni. Perjalanan kita ni sebenarnya bermula di satu tempat yang sangat-sangat istimewa, rahim seorang ibu. Jadi bahagian pertama hadis ni akan bawa kita mengembara melihat keajaiban peringkat demi peringkat bagaimana kita semua diciptakan. Subhanallah, hadis ni terangkan proses kejadian kita dalam fasa-fasa 40 hari yang sangat menakjubkan. Mula-mula sebagai nutfah, setitis air mani. Lepas 40 hari, ia jadi alaqah, segumpal darah. Kemudian, 40 hari lagi, ia jadi mudghah, seketul daging. Dan selepas 120 hari, inilah detik paling magic. Allah utuskan malaikat untuk tiupkan roh. Dan boom, disitulah bermulanya kita sebagai seorang manusia yang bernyawa. Jadi apa pengajaran besar dari proses ni? Ia menunjukkan kedudukan kita yang special. Proses yang sangat teliti ni membuktikan yang kita manusia dicipta dalam bentuk yang terbaik. Sebaik-baik kejadian, lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Satu penghormatan yang sangat besar untuk kita semua, kan? Baik, kita beralih ke bahagian seterusnya. Sebaik saja roh ditiupkan tu, pada masa yang sama ada 4 perkara besar tentang hidup kita yang dah pun ditetapkan. Dah ditulis siap-siap oleh malaikat atas perintah Allah. Betul, ada 4 perkara, 4 ketetapan utama yang dah tercatat. Cuba bayangkan ia macam 4 tiang seri yang akan membentuk blueprint atau kerangka perjalanan hidup kita kat dunia ni. Agak-agaknya, apa ya 4 perkara tu? Jom kita tengok satu persatu. Inilah dia 4 ketetapan tu. Rezeki kita dari awal sampai akhir. Ajal kita, berapa lama kita akan hidup kat dunia ni. Amalan kita, apa yang kita akan buat sepanjang hidup. Dan yang paling penting, kesudahan kita. Sama ada kita akan berakhir dalam keadaan bahagia atau sebaliknya. Semua ni dah ada dalam ilmu Allah. Nah, petikan ni merumuskan satu konsep yang sangat penting. Qada dan qadar. Maksudnya, kita kena yakin yang setiap apa yang jadi tu memang dah ada dalam ketetapan Allah. Tapi, ini bukan lesen untuk kita duduk goyang kaki je tau. Tak. Sebaliknya, ia ajar kita untuk usaha sehabis baik, buat yang terbaik dan lepas tu kita bertawakal dan redha dengan apa jua hasilnya. Okey, sekarang kita dah sampai kat bahagian yang boleh buat kita meremang sikit. Bahagian yang paling menginsafkan dalam hadis ni. Ia macam satu wake up call tentang macam mana amalan kita, terutamanya kat penghujung hayat, boleh jadi plot twist untuk keseluruhan cerita hidup kita. Cuba tengok senario pertama ni. Memang agak menakutkan kan? Bayangkan ada seseorang yang pada mata kita ni, dia nampak baik sangat. Sepanjang hidup dia buat amalan ahli syurga. Tapi, dekat hujung-hujung nyawa dia, takdir mendahului dan dia terbuat pula amalan ahli neraka dan meninggal dalam keadaan macam tu. Na'udzubillah. Ini peringatan untuk kita. Jangan pernah rasa selesa dan sentiasa doa untuk pengakhiran yang baik. Dan ini pula senario yang sebaliknya, yang penuh dengan harapan. Ada orang mungkin sepanjang hidup dia amalannya tak berapa baik. Nampak macam ahli neraka. Tapi rahmat Allah tu kan luas. Di penghujung hayatnya, dia sempat bertaubat. Dia buat amalan ahli syurga dan dia pun dijemput dalam keadaan yang baik. Subhanallah. Ini ajar kita dua benda. Jangan cepat judge orang dan jangan sesekali putus asa dari rahmat Allah. Dan petikan ni, ia betul-betul tunjukkan betapa tipisnya sempadan tu. Satu hasta. Bayangkan, dah dekat sangat dengan syurga, tapi pengakhiran boleh berubah sekelip mata. Ini menunjukkan betapa kritikalnya amalan terakhir kita dan betapa kita perlu sentiasa mohon pada Allah agar lindungi kita dari pengakhiran yang buruk. Jadi, lepas dah faham semua ni, soalan paling penting sekarang, so what? Apa kita nak buat dengan semua ilmu ni? Macam mana hadis ni boleh jadi panduan praktikal dalam hidup kita seharian? Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai hamba Allah. Nah, ini dia rumusan praktikal untuk kita amalkan. Pertama, istiqamah.
Maksudnya, konsisten buat baik walaupun sikit. Kedua, jangan jemu berdoa untuk husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Ketiga, ingat, jangan cepat sangat hakimi orang lain. Sebaliknya, kita jadi ejen kebaikan. Ajak kawan-kawan buat baik. Dan akhir sekali, sentiasa buat yang terbaik. Usaha sungguh-sungguh dan jangan mudah give up. Oh ya, tadi saya ada sebut husnul khatimah kan? Nak pastikan kita semua jelas, inilah maksudnya. Ia adalah matlamat utama kita semua sebagai seorang Muslim, iaitu untuk menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan kita taat pada Allah dan Allah redha dengan kita. Semoga kita semua dikurniakan husnul khatimah. Amin. Akhir sekali, semua benda yang kita bincangkan tadi, semuanya berbalik kepada satu perkara yang paling asas, akhlak yang mulia. Sebab akhlak kita yang baik dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, itulah cerminan sebenar iman kita. Dan itulah kunci kebahagiaan kita, bukan saja kat dunia, tapi yang lebih penting, di akhirat nanti. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah satu amalan baik, tak kisahlah sekecil mana pun, yang anda boleh mula buat atau teruskan dengan konsisten bermula hari ini? Sebab kita tak pernah tahu amalan kecil mana yang akan jadi pemberat timbangan kita nanti. Jadi, jom mulakan sekarang.